Salah satu keajaiban bila menabur emas dengan ilmu, kita mula tak selesa dengan hutang. Hutang akhirnya akan lansai satu persatu. Mentor saya Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i berkata, masalah hutang ni ada dua sahaja. Yang pertama, tiada tabungan yang cukup. Dan yang kedua, masalah hutang yang tidak terkawal. Akibatnya makin lama bekerja, harta tidak bertambah. Tapi yang bertambah hanyalah hutang. Sebaliknya bila mula menabur emas, mereka bukan sahaja dapat tingkatkan jumlah simpanan dengan lebih cepat, tapi yang penting juga dapat lunaskan hutang satu persatu lebih awal daripada apa yang mereka jangkakan. Saya nak share satu pengalaman menarik Dr. Syaza yang akhirnya bebas daripada belenggu hutang kad kredit berjumlah RM12,000 yang membelenggunya sejak awal bekerja lagi. Kenapa berhutang, kata beliau? Ingat pandai urus duit. Sekali bila dah swipe, rasa macam dapat beli barang secara percuma. Yelah kan, sebab duit dalam akaun simpanan tak menyusut. Jadi fulfilling sentiasa berduit. Jadi Dr. Syaza ini direzekikan untuk mengenali simpanan emas dan melalui pembacaan buku Misi Bebas Hutang dan buku Wang Emas penulisan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Pertengahan tahun 2023, Dr. Syaza ni nekat untuk potong semua kad kredit beliau dan berjaya selesaikan separuh hutang dengan simpanan emas yang beliau buat. Sebenarnya tuan-puan dah banyak testimoni emas yang berjaya bebas hutang dengan simpanan emas. Jadi tuan-puan yang nak bebas hutang, nasihat saya mulakan dulu dengan menabung emas. InsyaAllah pasti akan berjaya macam Dr. Syaza ni. Bagi yang ingin mulakan tabung emas bersama The Public Gold, boleh klik ni di bio saya, daftar secara percuma atau hubungi saya, insyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.